macam tu. Saya letak dulu. Wow. Okey kot, angle ni okey kot, no. Bagi saya letak pelan-pelan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Assalamualaikum guys. Okey tak? Mic okey tak? Tu dia. Hari ni kita nak tunjuk peta dunia. Kita buat live peta dunia. Peta dunia ni saya beli dekat online. Tak mahal pun, RM20 je. Material dia kain. Saya ingat material dia getah. Jadi kalau material dia getah, dia boleh terkoyak lah kan. Material dia kain, weh. Cucuk. Kira kalau nak pasang tu kena paku lah. Saya masuk skru pun tak lepas tu. Saya masuk skru, pusing pun tak lepas. Dia pegang kain tu. Okey, mantap. Wow, peta dunia kat dalam tangan. Okey. Macam saya janjikan semalam, kita nak belik peta dunia ni. Muka saya tak boleh tengok lah. Muka saya tak tengok lah. Meluat dah orang tengok hari. Jadi hari ni kita nak belik peta dunia. Peta dunia. Kat mana Malaysia? Mana Malaysia? Yang risau, kita ada sistem zoom kat sini. Tu. By the way. Tu. Kita ada sistem zoom. Okey. Sini. Malaysia. Uish, jari aku macam besar sangat jari aku. Rotan dah rotan. Hari tu kau dah rotan nak. Aku tak mana. Dekat. Dia ganggu lah sini. Ni. Okey. Kita off kan link dengan phone saya lagi satu tu. Berbunyi. Tunjuk tangan je ke? Besar sangat tangan aku ni. Tak, bagi saya beberapa saat dia ambil rotan. Okey. Dah dapat dah rotan. Okey, dah dapat dah rotan. Ni. Sini kecil kan. Tak boleh tengok besar-besar. Sini Malaysia. Nampak? Malaysia Ui, zoom tak nampak sangat tu. Okey, nampak ni. Sini Malaysia. Okey. Nampak? Strait of Malacca. Strait of Malacca. Hampa mula-mula bila hampa tengok map ni, mesti kena timbulkan persoalan. Kenapa Strait of Malacca? Kenapa nak tulis nama Melaka kat situ? Itu kelebihan dia. Disebabkan Melaka, Kesultanan Melaka tu terlalu hebat. Sampai mereka kena tulis juga Strait of Malacca ni. Sebab inilah laluan perdagangan. Perdagangan, nampak ni Strait of Malacca ni. Dulu masa kita belajar geografi, kita pun tak berapa faham sangat. Mereka cakap Strait of Malacca, cakap Melaka bukannya besar mana pun kan. Siapa duk cerita pasal Melaka? Rupa-rupanya Kesultanan Melaka tu
Kesultanan Melaka tu besarnya empire dia tu. Sampai ni sampai sini tercatat Strait of Melaka. Dia tak tulis kat sini Strait of Kedah. Dia tak tulis sini Strait of Majapahit. Dia tak tulis apa ni Srivijaya ke apa, dia tak tulis Strait of Melaka. Dia pakai nama Melaka tu, sempena Kesultanan Melaka. Yang depa ni berkuasa waktu tu, kontrol waktu tu. Okey. Kat sini saya kata orang kata apa, perdagangan berlaku kan, kapal kena lalu sini kan. Okey, kapal ni daripada mana? Tu kita kena zoom out tu. Zoom out guys. Mantap guys. Nampak? Okey, daripada sini. Kapal katalah daripada China. China kat mana? China sini. Ni China nampak? China nampak? Besar ni China ni. Berapa kali ganda kita? Besar kan? Okey. Nak pergi ke China, kena lalu sini. Lalu sini. Lalu sini. China kena masuk sini, lintas sini. Katalah China ni, dia nak buat perdagangan. Dia nak jual barang-barang dia. Nak berdagang dengan orang luar negara. Dia nak berdagang dengan siapa? Nak berdagang dengan tanah Melayu. Sini point dia. Sini. Ada hentian-hentian dia lagi. Kena masuk ke sini. Kalau nak pergi ke, aku kata apa? Ke Jawa semua, dia kena turun lagi. Dia kena turun lagi. Turun ke bawah ni sikit. Masuk ke bawah ni. Pergi nak singgah. Mana Pulau Maluku? Pulau Maluku mana Pulau Maluku? Pulau Maluku tu dalam sejarah tercatat banyak rempah-rempah. Dan apa ni? Pala, buah pala. Bukan buah pala jeruk tu tau. Sekejap kita bercari. Aku pun pening kat ni. Besar betul map ni. Mana Pulau Maluku? Mindanao. Pulau Maluku kat sini naknya, kat bawah ni. Ada dia tulis semalam. Tak cari kat. Nampak ni. Nampak ni. Tengok dia tulis apa. Tengok Tengok dia tulis apa. Dia tulis Mulaka. Sebenarnya nak cakap Kepulauan Maluku kat sini. Kepulauan Maluku. Sinilah yang kaya dengan rempah tu. Sini yang kaya dengan rempah tu. Kepulauan Maluku. Okey, zoom out balik. Yang depa nak sangat tu. Macam zoom out. Sudah tak boleh zoom out. Okey. China nak pi ke Arab kata. Okey, depa kena lalu sini. Lalu sini. Pergi ke sini. Andaman Sea, Bangkok, Yangon. Gua mana gua? Gua sini. Sini kan. Dah lalu sini. Depa kena slash sini pula. Tak boleh pindah sini. Tak boleh singgah sini. Depa nak pergi ke India kan. Depa kena straight sini. Maksudnya ni, line Aceh ni straight. Tembak tu Tembak. Baru sampai dekat India. Goa. Sekejap aku nak cari Goa. Goa sepatutnya kat sini. Ni Ahmad Badat ni, kawasan Goa ni. Dia tulis tak Goa? Iran lah ni. Iran kat sini. Sini Hormuz. Alamak. Tak. Goa. Bombay, Mumbai. Goa. Hampa tak tulis ke Goa dalam ni, dalam map ni? Dia kawasan sini. Goa ke kawasan sini? Sini kan? Ke sini? Okey. Jadi kapal daripada China tadi lalu sini ni. Straight ni. Ni Aceh ni. Aceh sini. Ni Aceh. Orang duk cakap Aceh tu kan. Yang hampa duk beli rokok tu lah. Ni Aceh ni, tadi. Ni Aceh sini. Straight lalu sini. Cross sini. Masuk sini. Pergi ke Goa. Okey. Bila sebut Goa, apa yang sibuk sangat nak cerita pasal Goa ni? Dia nak cerita pasal tentera-tentera Portugis. Dia orang berkumpul kat Goa ni dulu. Sebelum dia serang Melaka. Kat sini. Dia kumpul kat sini. Tempoh perjalanan dia orang nak main sini lebih kurang dalam, dia kata 2 minggu. Ikut angin lah kan. Dia orang bergerak kapal tu pakai kapal layar. Kapal layar ni guna tenaga angin. Jadi kena set up
tentera-tentera mereka tu yang mai 18 biji kapal tu serang kota Melaka tu. Ingat tak yang saya kata? Saya kata tentera Portugis dia mai serang Melaka. Kenapa dia nak mai serang Melaka? Awak tak serang Aceh? Kan sampai Aceh dulu. Ni Aceh ni. Aceh kat sini. Kenapa tak serang Aceh dulu? Kenapa serang Melaka dulu? Tu saya kata, depa di Melaka ni, dia orang HQ. Kesultanan Melaka tu HQ paling kuat. Jadi, dia mesti kena set up kat sini dulu, pi attack kat sini. Attack Kesultanan Melaka ni. Ni Aceh kat sini, dia sampai Aceh dulu. Dia pun sampai Kedah dulu. Pasal apa dia tak singgah kat Kedah? Dia terus pi Melaka. Serang kota Melaka 15 sebelah. Hampa kita tengok ni, ini saya cakap geografi ni. Awak nak tengok ni. Sebab dia orang akan sampai bandar Aceh dulu. Nak habaq kata Kesultanan Melaka tu paling kuat. Paling kuat. Lepas tu dia attack tu dulu. Dia orang Kesultanan Melaka ni jaga hak orang tepi-tepi ni. Jaga Kedah sekali. You know. Okay. Kat mana tadi? Goa. Portugis kan? Portugis ni apa dia? Portugis ni Portugal lah kawan. Portugal mai kat mana? Mai kita talih belah sini pula. Nun dia nak ambil hang. Aku punya terkejut tengok besar ni. Aduh hai. Okey tengok Ni Portugis mai. Sebelum dia ni Melaka. Melaka dia orang kutip rempah apa semua kan. Kekayaan kita di bumi kita ni kutip kat sini. Okey. Dia orang standby dekat sini. Goa. Kan. India nampak ni India. Dia orang standby kat Goa. Goa kena dulu dengan Portugis. 15-9 ke 15-10. Dia orang kena serang dulu. Time ni Kesultanan kat Goa ni Kesultanan Bijapur. Type sekarang ni ada handphone kan. Type Goa. Tengok. Lepas tu tekan Mosque. Tekan masjid. Akan naik poin-poin masjid dekat sekitar Goa tu. Nak habaq kata orang Islam pernah menapak di situ. Tapi sekarang populasi dah rendah dah. Populasi paling tinggi memang ni lah. Agama Hindu lah. Kristian pun ada juga. Dan diorang conquer kat situ. Diorang buat aktiviti aktiviti untuk pemasaan memeluk agama mereka. Siapa yang bawa tu? Dia punya king and queen, Ferdinand and Isabella. Okey, sini Goa kan. Lah ni kita tengok mana Portugis ni mai. Hampa tengok ni. Tengok Portugis ni mai. Ni, dia kena lalu sini. Ni, lalu sini. Lalu bawah ni, nampak? Lalu kot tengah Madagaskar ni. Kenapa dia tulis Mozambique Channel? Kenapa dia tulis ni? Sebab inilah laluan kapal. Sebab tu dia kena state. Ini laluan kapal. Sini pun lalu juga. Boleh lalu juga Tapi saya rasa dia lalu sini kot. Sebab dia nak singgah, pergi minum ke apa. Okey, nampak? Ni. Pergi ke bawah ni. Ni nak cari Portugis ni. Abang Sikit. Allah Akbar. Abang Sikit. Thank you Abang Sikit. Abang Sikit minat ke sejarah saya cerita ni? Okey, ni Cape Town. Cape Town ni ada ketepatan orang Melayu kat sini. Ini Belanda bawa mai letak kat sini. Hampa tak percaya, hampa type Cape Town, hampa type Malay. Dia keluar habis muka macam kita ni, duduk tang ni. Ni depa tangkap lah kita hari tu kan, depa dah serang kita di Nusantara. Depa letak kat sini sebahagian. Ada yang orang kata apa kesultanan juga. Maksudnya dia macam dia asingkan. Dia asingkan sultan atau raja duduk di sini. Jauh lah daripada tanah kita ni. Mana tu? Ni sini Dia tarik pun main letak di sini. Dia bukan boleh lalu sini. Dia tak boleh lalu straight macam ni. Tak boleh. Jangan cari pasal. Tenggelam Indian Ocean nampak tu. Indian Ocean. Jangan cari pasal. Dia laluan kapal. Okey. Kat sini ada yang orang kata bila penjajah tu nak elakkan kekuasaan satu tempat tu, dia akan ambil sultan tu, buat letak orang kata apa, asingkan daripada tanah dia. Ni salah satu tempat. Cape Town. Baru aku faham. Dulu aku tak faham. Pasal apa Cape Town ni ada orang Melayu? Pasal apa? Apa orang Melayu pergi hijrah kat sini ke? Teringin nak berkawan dengan orang Afrika ke? Mana tahu laut, nak berasa laut lain pula kan? Orang kat Afrika ni bukan makan apa, makan bawang. Saya biasa bawa Grab dulu. Saya bawa Grab, saya simbang orang Afrika. Hampa kat sana, favorite food makan bawang. La ilaha illallah, makan bawang. Jadi tak mungkinlah kita orang Melayu nak pergi makan bawang di sini. Kita bukan pada bawang, lebih pada bawang kita dah. Kan? Jadi rupanya itu adalah pertempatan yang ditempatkan oleh penjajah kita. Dia nak asingkan sultan. Boleh jadi keturunan sultan kat sini. Saya tak tahu kesultanan mana. Kesultanan di tanah Melayu ni ada banyak ni. Saya tak tahu kesultanan mana yang dia letak di sini.
Sebab tu saya tengok ada map daripada Uthmaniyah. Dia kat sini, dia lukis apa tau? Dia lukis orang Melayu pakai tanjak macam pendekar duduk bersila kat sini. Saya pun pelik, kenapa dia lukis macam ni Dia lukis orang Melayu macam pendekar duduk bersila kat sini. Nak habaq kata itu adalah Raja Melayu, Sultan. Mereka tangkap letak di situ. Map Portugis, bukan. Map Uthmaniyah. Saya yakin itu map Uthmaniyah. Okey, tak sampai lagi Portugis. Duk cerita Portugis lama dah ni. Tengok Portugis mana main. Ni, Portugis. Ni, atas ni. Weh kawan. Ni, atas ni. Mana ada Portugis? Oh lah, terlajak. Portugis. Itali, France. Portugal. Ni. Ni Portugis. Nampak? Aku zoom sikit. Nampak? Portugal. Nampak? Portugal. Ini Portugis. Daripada sini lah Portugis. Dia naik kapal tu. Dia punya ekspedisi nak pergi serang Melaka tu. Dia serang Melaka terus ke? Tak, dia tak serang Melaka dulu. Dia pergi serang Hormuz dulu. Hormuz kat mana? Ni, tengok ni. Tengok jalan ni. Portugal ni lalu sini. Naik kapal. Bukan kapal enjin pun. Pakai kapal layar. Pakai angin. Nak bergerakkan kapal tu, 18 biji kapal tu pakai angin. Bawa ke sini straight. Mereka pergi tembak kat sini dulu guys. Di Iran sini guys. Kat sini ada kesultanan juga. Hormuz. Nama dia. Tempat ni Hormuz. Sini ada laut ni, nampak ni. Ni laut ni. Ni laut ni. Ni dalam ni ada jalan ni. Di sini depa mula melemahkan perairan kuasa Islam. Orang Islam dulu berdagang, majoriti yang kuasai laluan ni orang Islam. Jadi kapal nak lalu kena bayar cukai. Inilah laluan dia ni. Ini laluan ni persingan kapal. Goa, Hormuz, Melaka. Sebelum jadi dia settle yang ni dulu. Ekspedisi ni nak serang di Melaka ni. Mana Melaka? Bagi nampak sikit. Ekspedisi dia nak serang di Melaka ni, dia settlekan yang Hormuz dulu. Hormuz kena 1507. Depa serang habis-habis. Kalah Hormuz, depa dah conquer situ. Depa pergi kat Goa pula. Ada kat situ Gujarat. Kat sini tulis Gujarat tak? Kalau ada Gujarat sedap sebab bila dalam kita pergi dekat baca-bacaan catatan penjajah dengan Salatin, dia tulis Gujarat. Gujarat ni orang India lah. Orang India yang berdagang dengan kita. Yang Parsi, Iran ni kan, Parsi yang berdagang dengan kita, duduk dengan kita. Ada di Melaka tu ada orang Gujarat, ada orang Parsi kat situ. Mereka dah memang rapat dengan kita, baik dengan kita. Jadi masa mereka dah sampai, kita cerita dulu, serang sini. Lepas tu lepas 2 tahun dia berserang di Goa pula. Lepas tu dia pergi ke sini, bawa main sini, tak singgah Aceh dah guys. Ni saya kata ni, dia tak singgah Aceh dah guys. Tak singgah dah. Masuk terus straight kat Melaka ni. Melaka sekarang ni, Pantai Kelebang yang duk beli ayak semua tu, ayak nyok semua. Masuk sini, bubuh terus. Depa ada scene depa tu dalam scene dia orang tu ada kan, bila nak perang besar ni dia ada staging dia kan. Berapa hari bulan. Berapa hari bulan yang mula ditembakkan meriam. Ada. Yang ketiga tu. Mula-mula main tak serang lagi. Depa main beratok dulu. Macam biasalah. Beratok ni kira macam kita sembang dulu. Macam mana? Nak fight juga ke? Kalau hampa tak mau fight, serah je lah kat kami. Hampa punya kesultanan ni. Kita main elok-elok. Jadi nak habaq kata kita ni orang Melayu bukan macam tu. Mana boleh macam tu. Sepatutnya kalau hang nak makan tempat kami ni, kira hang mencuri lah, hang nak menjajah kami lah, kita kena lawan. Tapi kira cetuslah peperangan di Kesultanan Melaka. Kena timbul kehairanan, kenapa Melaka? Kenapa tak Aceh? Padahal ni tak sama ni, benua lain ni. Kita tanah sini. Aceh tanah sini. Dia sampai Aceh dulu, kenapa serang kita? Nak habaq kata kesultanan kita tu kuat. HQ paling kuat. Jadi Kedah jangan terasa hati lah. Kedah atas sikit. Jangan terasa hati. Bukan kata hampa tak kuat, hampa pun kuat juga. Tapi hampa tak sekuat lah daripada keturunan Sriwijaya ni. Sriwijaya ni bukan calang-calang lah. Sorry lah, memang dia kuat lah. Dia dah ada pengalaman conquer di kawasan bawah-bawah ni. Ni di Majapahit bawah-bawah ni. Makassar mana? Makassar sini. Makassar sini.
Makassar ni lah keturunan Bugis yang kuat-kuat. Mereka main support tanah kita ni. Bugis tau. Jangan main orang Bugis ni. Banyak. Orang Bugis ni, dia punya sumbangan lebih kuat daripada orang Minang. Sumbangan orang Bugis dengan orang Minang, orang Bugis lagi kuat. Mereka kat sini pun dia orang ada kerajaan, dia orang ada teknologi kapal, dia orang ada tentera, dia orang ni boleh kata panglima-panglima. Okey. Kita letakkan Sumatera ni sebagai orang Minang duduk kat sini. Orang Minang ni kita letak askar. Askar, okey. Jadi dia punya panglima-panglima dia siapa? Ni, geng-geng Bugis ni. Bugis ni panglima-panglima dia. Maksudnya yang tukang bagi arahan. Awal lagi. Waktu orang kata apa, Sriwijaya lagi. Dah ada bukti dah pun. Batu tu mencatat Minanga dia tulis. Ada nama seorang raja tu dia catat. Lepas tu dengan 20,000 ketenteraan pergi menawan apa ni? Takluk kawasan-kawasan. Dia tulis kat tu Minanga. Sekarang bila kita tanya asal nama Minang tu, orang kata apa? Minangkabau kan. Apa Minang apa ni? Kita kata apa? Dia orang buat macam cerita legenda yang macam mana boleh terbentuk Minangkabau tu. Jadi apa? Orang kata apa? Peperangan apa ni? Dia lawan kebau. Lawan kebau siapa menang dia menang lah. Tak payahlah kita berperang. Itu kisah dia. Tapi ayat Minang awal tu dah tercatat awal dah. Tercetak awal. Yang Minang tu dia orang kata menang. Dia cakap menang. Dia cakap. Tapi Minang 650 dah tercetak dekat batu. Minanga. Keturunan Minangkabau ni. Dengan memain. Tentera. Okey. Dia orang serang di sini. Dia orang standby di Goa. Cikkan balik. Dia orang standby di Goa. Dia orang attack kita dekat sini. Tentera-tentera daripada Portugal pada. Betul lah. Daripada Portugis tadi. Di top up dekat sini. Top up. Hampa tengok sejauh mana jalan. Hampa tengok, tahu tak berapa kilometer? Ni, daripada Portugal, lalu kapal ni, sampai kat sini. Sampai kat Goa ni, hampa tahu tak berapa kilometer? Sampai Tanah Melayu lah. Sampai Tanah Melayu lah. Tanah Melayu. 20,000 kilometer. Semata-mata ni nak main ni. Misi apa Portugis ni? Misi untuk kuasai perairan ni. Ini saya cakap perairan ni. Dia nak conquer perairan ni. Tapi dia tak ada nak conquer sampai China. Dia dah sampai China. Tapi dia tak ada niat nak conquer kat sini. Sebab sini tak aktif. Sini tak aktif perdagangan. Kawasan sini tak aktif. Yang kuat adalah di Selat Melaka ni. Selat Melaka ni. Nampak. Tapi yang geram dia attack kita dulu kan. Dia tak mau attack Aceh dulu. Sebab dia tahu kita paling kuat. Kita kena kalahkan yang kuat dulu. Kalau kita kalahkan yang ni, yang kecil-kecil ni, sekejap lagi dia pemain tolong lah serang. Nayanglah kita Pak Karim. Itu plan mereka. Jadi plan mereka tu solid lah. Ui, geram pula aku cerita sejarah ni. Aduh, cik baik ada map ni. Sejuk sikit. Okey, lalu sini. Sini Goa. Sini Iran. Ni, mana main ni? Tentera dia top up dah. Ni, noh. Sini ni, Portugal warna purple ni. Bawa lalu main sini. Ni, top up tentera. Okey, apa program? Apa program dia orang di sana? Portugis. Program dia orang untuk suruh penduduk peluk agama Kristian. Program dia orang. Siapa yang set up program tu? Program tu ada nama dia. Alhambra tak silap saya. Alhambra program tu nama dia. Jadi dia orang punya program ni kalau kita nak study tentang macam mana program Alhambra tu terbentuk, hampa kena kaji Portugis pula. Mana main ni hampa punya program ni sampai duk sebarkan Kristian di tanah India, di tanah Melayu. Apa? Mana main? Yang saya boleh sebut kat sini Ferdinand dengan Isabella. Ada apa ni support daripada apa ni? Orang cakap macam paderi lah tentang Kristian punya ni kan. Untuk orang kata apa selitkan sekali. Lepas tu pula ada pula kata apa pembiayaan peperangan daripada orang Yahudi weh. Awal-awal cerita tu pembiayaan peperangan daripada orang Yahudi. Bukan yang kata serang kita tu. Sebelum dia serang kita, siapa tu? Andalus ni kerajaan Islam juga. Kita kerajaan Islam dah sampai dah kat sini. Kerajaan Andalusia. Ada tak tulis kat sini Sat? Andalusia. Dia tak tulis lah kan. Tapi kita boleh carilah. Andalusia tu depa daripada program tu depa serang
serang, ada pertolongan daripada orang Yahudi, dan dia orang stick dengan dia orang punya program. Orang Yahudi pun kena paksa masuk Kristian. Orang Islam pun kena paksa masuk Kristian. Jadi daripada situ terbentuk, seruan tu terbentuk. Itu yang bawa pergi ke gua, bawa pergi ke tanah Melayu. Jadi hampa jangan ingat lah waktu dia perang tu ingat perang saja. Oh ingat, Portugis ni nak main perang saja. Dia main perang-perang kita, dia runtuhkan Hutan Melaka tu, dia curi-curi dia balik lah. Sorry lah bos, silap lah saya cakap. Bukanlah. Dia dah ada seruan-seruan dia untuk menyebarkan agama Kristian. Jadi ini laluan perdagangan. Macam mana China nak pergi Arab? Nampak? China ni, dia punya port kat sini, Guangzhou, Shanghai. Kat sini ada, mana Beijing. Beijing. Ni Beijing sini. Beijing sini. Beijing. Nampak Beijing, mana Beijing? Ni Beijing. Dekat Beijing ni lah yang ada masjid Sa'ad bin Abu Waqqas tu. Kat Beijing ni lah yang cakap dinasti Ming. Waktu Abu Waqqas tu bukan. Itu dinasti lain. Dinasti Song kot. Dinasti. Dia ada peringkat dia. Dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming, dinasti Jin, dinasti Xia. Ada pergerakan-pergerakan di China ni. Cerita di China ni pun menarik juga. Okey, kita tunjuk China. Menarik juga. Dia orang punya konflik kat sini. Di mana orang Mongol ni pernah conquer China ni. Besar ni China ni. Kita besar mana ni? Kecil je. Kita besar ni ya. Ni, orang China ni besar ni. Orang Mongol ni pernah kuasai China. Seluruh China ni kuasai. Tak tahu berapa lama, 100 tahun kot. Kira dia orang pun dijajah. Dia orang lagi besar lah. Dia orang dijajah. Dan dia orang lawan balik. Di mana Mongol tu dia jadi maharaja di China ni. Jadi perkembangan ekonomi tu jadi teruk lah, terbantuk lah sebab orang boikot. Orang kira memberontak lah kan. Kita mesti tak puas hati. Contohnya macam kalau kita ni contohnya nak buat contoh macam mana Okey lah, kita ni katalah keturunan singa tiba-tiba keturunan ular jadi pemimpin. Apa perasaan singa-singa tu? Senang analogi. Lebih kurang macam tu juga cerita kat China ni. Jadi mereka ni bangkit balik, lawan balik, set up pemberontak, lawan. Halau pi kat Mongol balik. Mongolia mengamuk hari tu. Lepas tu buatlah tembok besar China nak menghalang serangan lagi. Itu pasal terbentuk tembok besar China. Apa ingat suka-suka ke tembok besar China tu? Ada sejarah mereka. Jadi mereka dapat conquer balik tanah China ni. Mereka dapat conquer balik tanah mereka. Jadi yang kata China main di tanah Melayu semua ni dah lama lah. Daripada Gujarat pun ada, Arab Parsi pun ada, daripada China pun ada. Kita aktif perdagangan, point perdagangan kat sini. Kapal duk lalu sini. Yang mula-mula yang cerita pasal para mesuara tu, apa nama dia? Laksmana Cheng Ho. Dia main daripada sini. Beijing ni. Dia main daripada sini. Lalu sini ekspedisi dia selama 30 tahun. Dia main sini, dia pergi melawat kawasan sini. Dia pergi masuk sini sampai ke Afrika dia pergi. Afrika sini yo. Afrika dia pergi. Cheng Ho tu. Jadi Cheng Ho ni dia catat waktu perkembangan Kesultanan Melaka tu tau. Mula-mula namanya para mesuara. Ada tercatat dekat China, dinasti Ming, dalam dia orang punya kitab. Dia tulis apa dah? Bali Misula. Orang Cina sebut Bali Misula. Para mesuara. Okey. Jadi bila dia orang catat, bila 1400. Sebab tu kuat hujah yang kata para mesuara ni wujud 1400 daripada support dia orang punya kitab jugalah ni. Okey. Lepas tu bila dia peluk Islam, jadi Iskandar Shah 14. Okey, 14 makna kata lebih kurang 14 tahun. Kali kedua tu dia main, Cheng Ho ni dia dah lalu kat sini terrekod lebih kurang 7 kali. Jadi yang dia main time 14 tu mungkin dia singgah Melaka juga. Tapi 14 tu ada peristiwa depa Maharaja Cina tu bagi dekat Aceh ni, bagi
nama dia Cakra Dunia. Apa benda yang saya sebut dalam ni, hampa boleh cari sekarang. Hampa boleh type cari. Memang ada saya sebut ni. Cakra Dunia kat Aceh. Sampai sekarang Aceh simpan benda tu. Dia pampang kan. Daripada kerajaan dinasti Ming tu yang bagi je tu. Jadi waktu tu juga dia orang catat para mesuara ni dah tukar nama. Dah jadi Iskandar Shah. Daripada catatan ni support nak kata kitab dia orang support kita punya sejarah. Kita ni berpandu kitab apa? Kitab kita cuma ada satu saja. Boleh kata dua lah. Satu lagi Hikayat Hang Tuah. Satu lagi Salatun Salatin. Salatun Salatin ni kitab Melayu lama. Kitab Melayu lama orang kata apa, ditulis di sini, di Aceh. Aceh ni ada sejarah sikit, dia serang Johor dan dia kira macam bawa balik lah ramai-ramai. Tapi bukanlah secara kasar kan. Kira dah kalah tu bawa balik. Siapa nama dia? Tun Sri Lanang. Dia bagi wilayah Tun Sri Lanang tu, dan dia titahkan kepada Tun Sri Lanang, tolong tulis sejarah Melayu. Jadi ada sumbangan tak Aceh kat kita? Ada sumbangan tak? Ada lah. Jadi tak boleh lah kita nak tekankan pasal dia cuba conquer tanah Semenanjung semua. Pasal dia takut. Aceh ni dia takut sebenarnya. Takut kita ni dikonquer oleh penjajah. Dia pun cuba set up satu macam kekuatan untuk fight balik. Tapi tak menang. Kuat sangat. Belanda kuat, Portugis kuat, British kuat. Jadi kita ni kena menunduklah sikit. Janganlah kita mendada sangat. Lah-lahnya dia orang jadi Republik Indonesia. Habis hilang kuasa sultan ni di tanah depa ni. Di tanah dia orang Indonesia ni. Hilang sultan-sultan tak ada kuasa. Siap kena buat yang saya kata tadi tu. Hantar pergi ke Afrika, Cape Town semua. Lepas tu yang kita perjanjian kita alhamdulillah masih dengan apa ni hak raja-raja Melayu, dan terbentuklah Malaysia kita. Dan keturunan mereka tu dah ada banyak. Di Pahang ada, Johor ada, Terengganu ada, Kelantan ada, Perak ada. Terbentuk dengan support Negeri Sembilan, Kedah. Set up satu, alhamdulillah merdeka. Jadi kisah-kisah ni saya beritahu ni, kalau hampa berminat benda ni, hampa kena beli map ni. Betul saya kata ni. Map kat handphone boleh lah tengok. Tapi map ni lebih solid, lebih besar. Nak habak kata, weh jauh kot dia orang ni. Portugal ni mai sampai kat Malaysia ni. Apa masalah hang? Nampak persoalan. Jauh sangat ni hampa nak mai ni. Tak baik ni. Kita ni kat Malaysia ni, kalau kata kita nak pergi Siam kan. Siam sini. Nak suruh pergi Padang Besar pun kita rasa jauh dah. Ni depa mai, depa dah mana halau. Mai ke sini semata-mata nak conquer kita. Jadi makna kata dia mesti ada sebab. Mesti ada punca kenapa depa nak kuasai lautan ni. Dan waktu tu kesultanan semakin kuat. Kesultanan bukan saya cakap Melaka saja tau. Kesultanan ada banyak tau. Yang mana saya ingat Kesultanan Melaka, Kesultanan Kedah, Kesultanan Aceh. Aceh ni ada 2-3 ni. Dia punya evolusi. Daripada Perlak, Kesultanan Perlak jadi Samudera Pasai. Samudera Pasai tu dia macam berlain tapi dia orang bergabung. Lepas tu jadi Kesultanan Aceh. Okey. Melaka. Lepas tu tercetus. Lepas Melaka tu dia serang. Tercetus Kesultanan Johor dan Pahang. Kesultanan Pahang, Kesultanan Perak. Semua waktu-waktu tu. Lepas tu pergi kat tanah-tanah lain ni. Kesultanan Ternik, Kesultanan Demak. Demak kat ni Jawa. Kesultanan Demak. Islam dah sampai kat mana? Ni area sini. Kesultanan Demak duk fight dengan Majapahit kat sini. Dah jadi terbentuk satu Kesultanan Demak. Majapahit sebelah, mereka duk bergaduh 1500 tahun mereka duk bergaduh. Dan Majapahit semakin lemah dah waktu tu. Makna kata waktu mereka serang kita tu, Majapahit pun dah lemah dah. Mereka bukan kena dengan penjajah, mereka lemah dengan kuasa Islam. Kesultanan Demak. Ada lagi banyak weh. Hampa taip sini, taip kesultanan-kesultanan yang pernah wujud di Nusantara. Dia keluar lebih kurang dah 15 macam tu. Maksudnya ada kerajaan lah. Ada kerajaan, ada raja, ada sultan. Tapi yang paling strong sekali di kita punya ni, paling kuat. Alhamdulillah, kita kena ucap syukur lah. Sebab itulah saya kata kita ni kena bersyukur dengan tanah kita yang masih ada sistem beraja, masih ada raja, masih ada sultan. Kita kena angkat raja kita. Kita kena jaga raja kita, sultan kita. Kita kena agungkan mereka. Sebab mereka ni pegang kuasa Islam. Mereka pegang kuasa Islam. Apa ingat apa kuasa Islam pegang ke ulama'? Tak.
ulama menyebarkan Islam. Bila menyebar sampai dapat pegang di tangan, perlu kena jaga. Betul tak? Kena jaga. Siapa jaga? Inilah raja-raja ni. Sultan. Mereka lah yang jaga Islam tadi di tanah Melayu kita ni. Jadi layak ke dia orang ni? Hampa kalau hampa baca komen, aku baca komen aku tengok macam dah tak kena dengan rakyat. Apa rakyat komen dekat raja macam ni, kat sultan macam ni? Patut kita kena doakan mereka, mengagungkan dia orang. Dia orang dah jaga agama Islam tu, malah pergi mengata pula, pergi mengutuk pula. Jadi terbaliklah kita tu. Kira pengetahuan kita tu dah tumbang dah. Sebagai orang Melayu, yang kita ni orang Melayu, kalau kita nampak orang hina sultan atau raja di tanah kita, kita kena marah. Sebab dia sama macam dia hina Islam. Betul ini saya kata ni. Jadi korang ajak. Macam tu. Jadi kita nak hilangkan pengaruh-pengaruh orang yang sesat, kita kena kuat. Kita kena banyakkan pengaruh-pengaruh yang kita ni ada sultan, ada raja, kita kena jaga mereka. Orang duk kata-kata tu kurang ajak. Bila kita baca memang kita marah, tapi kita jangan orang kata apa, kita jangan jadi macam perangai sekupang lah. Main kita pun balas-balas komen kat situ, maki-maki dia. Itu semua perangai sekupang. Kita tak mahu macam tu. Jadi apa yang perlu kita sibukkan adalah menyebarkan ilmu, menyebarkan maklumat, menyebarkan sejarah. Bagi orang kenal. Bila dia sebut macam tu, dia akan jadi macam ni. Dia ni tak kenal asal usul. Bila dia macam dihina sultan, hina raja tu kan, dia jadi apa tahu? Rakyat tu dia tak tahu asal usul dia. Jadi dia macam orang sesat. Dia macam tu konsep dia. Jadi kita tak payahlah kutuk-kutuk dia. Tak dapat apa. Dia kutuk kita, kita kutuk dia. Dia tu dah memang tak pandai. Kita pergi kutuk dia, jadi lagi tak pandai. Baik kita sebarkan maklumat-maklumat sejarah ni bagi orang celik. Jadi yang hak tadi, dia akan malu sendiri. Dia akan diam. Dia yang banyak komen sekali, duk hina sultan, hina raja apa semua kan, hina agung kan. Dia akan malu sendiri. Termasuk bangsa-bangsa lain. Tak layak langsung untuk menghina, merendahkan raja atau sultan. Tak layak langsung saya cakap ni, kalau ikut sejarah. Dia orang punya jasa tu terlalu banyak, terlalu besar. Tambah-tambah lagi tentang Islam. Jadi kalau kata kita ni dah memang asas kita Islam ni, patutnya lah kita punya kekuatan tu disalurkan ke arah tu. Lebih kuatkan ke situ. Sekarang ni tengok apa ni, Sultan Pahang duk tekankan madrasah pengajian Islam, kitab-kitab. Alhamdulillah. Saya bersyukur sangat-sangat. Jangan, ya Allah, rasa macam nak menangis pada dengar macam tu kan. Kita itulah asas kita di tanah Melayu ni. Kita asas Islam. Kalau kita terlupa, kita kena ingat balik. Asas kita adalah Islam. Kita kena pegang balik. Kena belajar balik. Macam mana Rasulullah sampaikan ilmu tu kat tanah kita, kita kena jaga. Itu yang sebenar-benarnya. Jadi setiap hari kita kena berdoa, kena pulun benda ni, sebarkan tentang maklumat-maklumat sejarah yang ada di tanah kita ni. Jangan kita takut. Allah ada dengan kita. Jangan kita takut. Kita bukan nak buat benda jahat pun. Kita bukan nak tikam orang. Kita nak menyampaikan maklumat yang benar. Itulah asas kita. Kembali kita dengan asas tu, kembali kita dapat kekuatan. Macam mana kita hebat di Kesultanan Melaka dulu. Alhamdulillah. Itulah sikit sebanyak saya punya perkongsian. Pukul berapa dah? Okey, 9.10. Jadi sejarah tanah Melayu ni, kita pergi sampai ke Eropah ni, kita duk belayar dah kan. Kita duk belayar. Okey, kita tengok ni macam mana dunia kita. Kita ni penuh dengan kepulauan-kepulauan. Jadi kita ni lebih layak pandai dalam sistem perkapalan. Kita ni lebih layak dalam sistem perkapalan. Jadi bila kita maksud saya layak kat sini adalah kita akan lebih mahir lah dalam sistem kapal. Sebab kalau kita nak pergi menyeberang, takkan nak berenang, mesti kena naik kapal. Jadi banyaklah ilmu-ilmu pembuatan kapal tu dekat tangan kita. Kita mahir lah. Lepas tu pula, bila mahir, teknologi kapal tu semakin berkembang, semakin hebat, kapal kita wajiblah lebih besar daripada kapal orang lain. Tengoklah tempat lain macam mana. Tempat lain dia orang ada tanah. Dia orang boleh bergerak di atas tanah. Tak perlu kapal pun. Sampai ke Afrika. Kita ni, tanah kita ni penuh dengan kepulauan-kepulauan. Jadi perlulah kita mahir dengan sistem perkapalan untuk kita bergerak ke sana kemari.
Jadi kalau kita tengok cerita Pirates of Caribbean tu, itu kira kita punya makanan jugalah. Lebih-lebih kurang kita, budaya kita juga naik kapal. Naik kapal. Kalau naik kapal saja, pergi ke tanah orang tu semua ni, hampa ingat tak perlukan keselamatan. Perlu ada ilmu, ilmu pertahanan diri, semua kena ada. Nak pergi selamat, kita main dengan kapal besar pun semua kan. Orang nampak macam gah tu. Huyo. Jadi kapal tu main bawa 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 rempah saja ke tak? Dia bawa main dengan macam kalau kata berlaku serangan daripada lanun pun semua, kita boleh counter. Ada ilmu dah, ilmu pertahanan dah ada dah. Uh, jadi bila rempah yang di tanah Melayu ni sampai dekat Europe semua ni, yang ni lagi besar guys. Ini kawasan Amerika weh, memang ni Brazil. Ni lagi besar weh, besar dia tak tahu nak cakap, besar sangat lah. Besar sangat, beza dia. Yang terlalu berlaku, orang kata apa, bencana alam semua tu. Ni, nampak? Tapi saya yakin kita dah pernah pergi sana dah. Dah pernah sampai sana. Tapi kita kalau nak kuatkan ekonomi, tak payah kita pergi jauh-jauh. Nampak bijak orang Melayu. Orang Melayu, dia nak berdagang, dia pergi dekat-dekat dulu. India, Parsi, Arab, Afrika, dekat-dekat dulu. Cina. Main dengan kita ialah dulu. Buat apa kita nak pergi sampai jauh-jauh sana, teruk nak berjalan. Jadi kapal kita, kapal dagang kita tu kira besar lah. Besar, kira orang kata apa, kita lebih mahir dalam pembuatan kapal. Kita buat tak pakai paku, kita buat pakai tanggam. Tanggam apa tahu tanggam? Tanggam ni kalau siapa yang belajar perabot, dia ada sambungan-sambungan kayu yang tidak menggunakan paku. Dia ada cantuman-cantuman dia. Ada ilmu ada kat orang Melayu. Ada kat orang Melayu kita. Sampai sekarang ada lagi. Jadi kalau kata ada program untuk cipta satu kapal, tak kira lah kapal apa pun, Mendam Berahi ke, Jong ke, InsyaAllah boleh buat. Kalau ada satu program, orang Malaysia kita ni nak buat satu saja. Nak buat tempat pelancongan. Tempat pelancongan Malaysia, supaya orang melancong di tanah kita. Kita bina satu kapal Jong Melayu ataupun Mendam Berahi. InsyaAllah satu dunia main nak tengok. InsyaAllah. Tu nak cakap hebatnya orang Melayu ni. Sebab apa? Saya kata benda tu boleh perhebatkan kita punya tanah ni. Sebab ilmu tu masih ada pada kita. Macam ilmu keris. Mana main keris? Keris ada orang nak buat lagi sampai sekarang. Sarung keris ada orang nak buat lagi sampai sekarang. Habis semua ilmu tu masih ada di tangan kita, di terutama Semenanjung lah. Okey, itu je sikit sebanyak lah saya punya penyampaian saya. Alhamdulillah. Mongol, Cina. Aduh, kesian juga kat Cina ni. Tapi bagus ada orang lawan balik. Jadi Mongol ni marah, ada cerita sikit nak. Mongol ni dia mengamuk, dia bukan mengamuk dengan Cina tau. Dia mengamuk dengan ni, Uzbekistan ni. Uzbekistan, dia orang ada konflik sikit kat sini. Dia orang nak berdagang, Mongol ni nak berdagang dengan dia. Jadi dia macam tak bagi muka macam mana tak tahu. Dia serang terus, bawa askar-askar dia main darat je, tak payah bawa kapal sebab memang semua darat. Serang weh, hancur habis weh. Sampai kat Baghdad. Mana Baghdad? Ni Baghdad, jauh ni. Baghdad sini, Mongol punya peperangan tu, dia serang Baghdad, dia serang Cina. Gila tak gila Mongol? Lepas tu sampailah Mamluk Mesir. Mesir kat mana Mesir? Saudi Arabia. Mesir, Mamluk Mesir. Mesir kat mana weh? Aku tahulah, aku tak habis tapi Mesir. Alah, kira tanah Arab ni lah, dah dekat lah tu, Baghdad sini. Mamluk Mesir dia orang kalah. Dengan Mamluk Mesir dia orang kalah. Mongol. Kali pertama Mongol kalah. Dengan Mamluk Mesir. Pak Ain Jalut. Pak Ain Jalut kalah. Jadi dah mengamuk sangat sampai tak tengok orang apa semua kan. Melampau tu kita memang kena fight jugalah. Alhamdulillah. Itulah sikit sebanyak. Yaman kat sini nampak. Yaman kat sini, Parsi kat sini, Goa kat sini, dekat je weh. Line-line ni Arabian Sea nampak. Kita ni, tanah kita ni adalah orang Arab, orang India. Ni Yaman kat sini. Nak sampai sini kan jauh pun. Lebih kurang dalam 2 minggu, 3 minggu sampai. Okey? Itulah sikit sebanyak kongsian saya. Alhamdulillah. Egypt kat mana weh? Ada orang komen Egypt. Petang tengok ni. Mana Egypt? Oman, UAE. Saya ni yang map belah tanah Arab ni lemah sikit lah. Ni Egypt. Egypt kat sini bang. Thank you bang. Ni Egypt, Mesir. Ni perang Mamluk dengan apa tadi? Mongol. Dia main sampai sini weh.
Dia main sampai sini. Ni Egypt ni. Dia main sini serang. Dia dah Baghdad kan. Baghdad dah settle. Baghdad dah settle. Baghdad ni lah yang banyak rekod-rekod Islam kita terpadam tau. Banyak tau. Pengajian-pengajian banyak terpadam. Hilang habis ilmu. Kitab-kitab lah apa semua. Ya Allah. Jadi disebabkan kesan tu lah Mongol pergi serang kita hari tu. Lepas tu ada lagi tentang meriam. Kan dia orang serang kita pakai meriam. Portugis. Mana dia dapat meriam? Kita pun ada meriam. Tapi kenapa meriam dia orang lebih kuat? Itulah saya ikut tu. Siapa cipta meriam pertama? Cina cipta. Cina cipta bukan time Mongol mai. Cina cipta sebelum Mongol mai. Dia dah cipta ada meriam. Meriam primitif nama dia. Jadi bila Mongol serang Cina di 1200 tu, Cina gunalah senjata tu. Jadi dia guna balik senjata tu, pergi serang di sini, serang di sini, serang di Baghdad, serang di Mamluk. Jadi sampailah di tanah sini, orang Islam ni biasalah dia suka mengkaji. Dia ambil tu buat kajian sampai di Andalusia. Andalusia buat eksperimen, cek lagi apa semua. Jadi di bahagian Spain dengan Portugal ni memang aktif. Orang kata apa? Pengkajian tentang senjata api, meriam-meriam, macam mana nak upgrade, naik atas kapal apa semua. Itu pasal dia boleh bawa main kapal yang meriam yang kuat, bawa pergi tanah Melayu untuk tembak. Nampak tak berkait tak kita dengan dunia? Berkait lah. Kekuatan dia orang dapat tadi daripada Andalusia tadi, set up tadi, dia jadi serangan kepada kita balik. Padahal mula kat sini Cina dengan kita dekat je. Tapi Cina tak serang kita. Cina buat tu untuk dia punya pertahanan. Mongol curi. Bukan Mongol curi. Mongol dah perang dengan dia. Automatik dia dapat lah. Tak boleh cakap curi tu. Sorry Mongol. Bukan nak kata apa pun. Jadi sistem tu berkembang tau. Sistem meriam tu berkembang tau. Sampai bila dia orang upgrade 1450. 1450 dia beli senjata daripada Jerman. Mana Jerman? Dia beli meriam daripada Jerman. Dia beli sebiji ke 2 biji macam tu. Dia set up balik. Dia kaji balik. Dia buat meriam dia sendiri. 1450 sampai 1500 dia dah mantap dengan sistem meriam di atas kapal. Dia bawa kapal dia tu pergi tembak Melaka. Cerita ni saya nak sampaikan. Nampak? Berkait tak kita semua? Berkait. Jadi kita kena belajar sejarah. Tanah Melayu ni berkait habis. Meriam dapat kat mana, macam mana Mongol boleh mengamuk, berkait habis. Okey. Itu dia sikit sebanyak. Alhamdulillah. Okey guys. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.